Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man wallah alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salam Minul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari Sawirul Kahar wa Anta Kul Fattah Ali Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izul Sami'ul Basirul Hakamul Adil Al-Latiful Khabir Al-Halimul Azim Al-Ghafurul Syakur Al-Aliyul Kabirul Hafidul Al-Hasibul Jalilul Karimul Raqibul Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'ithul Syahid Al-Haqqul Wakil Al-Qawiyul Matin Al-Waliyul Hamid Al-Sil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahidu Ahadu Samadul Qadirul Muqtadirul Muqaddimul Akhirul Awwalul Akhir Al-Zahirul Batinul Waliyul Muta'alil Barut Tawwabul Muntaqimul Afu Ra'uful Malikul Mukidul Jalal Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Mudil Allah Nabi'un البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكره الغافل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل واجعلنا من عبادك الصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, baca buku dulu tak? Nak baca buku terus? Nak baca buku pun boleh? Ke nak buat itu dulu? Nak buat kajian, ulang kaji. Ulang kaji. Ulang kaji faedah ingat
Kan sifat dia ingat tak? Oh, sifat memang tak ingat lah lagi. Sifat kalau misalnya juga sifat kalau kat hakum tu kan. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, fa. Kalau kat sebelah sini Hamzah, ha, ha, fa. Apa sifat yang ada kuat yang pada situ? Kan dia tu kan? Sebenarnya nampak tak? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, fa. Maknanya fa, ha, apa sifat dia? Ada 3 tu. Dia ada udara terlepas. Maknanya hams, Hams. tapi antara 3 tu fa tebal. Ain apa dengar dia tak nipis. Cuma bezanya udara pedas tu udara kuat sikit lepas, tapi yang bawah sekali tu udara sikit je. Udara yang terlepas sikit je, min gitu je. Sebenarnya dia laju. Tapi kha dia lain. Kha dia ada udara tapi dia lagi kurang sikitlah. Tapi ketebalan dia tu tak ada walaupun dia ada udara terlepas. Okey. Dia nak join juga kot tu. Dia kat Melaka. Dia nak join? Tak join? Dia message, dia kata biar join baca Quran. Dia kata biar join baca Quran. Pak Isa cakap kata ada ni lah nak baca buku dulu. Tak payah kata buku payah ada, tak apa, payah baca. Kalau biar tak ada pun. Okey lah. Okay. So macam mana, nak baca buku ke nak baca Quran dulu? Nak buat ulang kaji? Ulang kaji dulu sekejap. Boleh. Qaf dengan kaf, apa beza dia? Qaf dengan kaf. Qaf dia besar. Dia lebih besar, dia lebih kuat. Kaf dia ringan. So macam dia ada qaf ada itba'. Itba' lagi? Dengan infital Isti'la. Isti'la. Ghain, kha, qaf, dad, sa, ta, dha. Yang ni huruf itba'. Sedangkan yang ni itba' dia ni isti'la, tapi dia bukan itba'. Ghain, kha, qaf. Kaf tak masuk kan? Kaf tak. Kaf dia istifal. Istifal. Kalau istilah kan, istilah lawan dia istifal. Jadi huruf-huruf di istifal ada 3 lagi yang tebal. Alif, lam, ra. Dia tebal tengok keadaan baris sebelum dia dan selepas dia. Isti'la, istifal. Boleh ingat? Isti'la ada 7. Jadi huruf yang lain tu selain daripada 7 tu, maknanya 22 lagi tu ada huruf tapi qaf tak masuk itba'. Kau dia istilah je, dia buat itba' dia dah cakap. Tak betul, kita payah sebut salah tadi tu. Bagi kata qaf ada, kami kata apa beza qaf dengan kaf. Bagi kata qaf tu itba', salah lah bila isti'la. Dia istilah tu tebal lah, qaf tu tebal. Tapi dia bukan itba'. Itba' ni penuh mulut. Dia ada bergaung, tapi sedangkan qaf dia tak ada gaung. Jangan qaf, jangan qaf, dia qaf je, jangan qaf, jangan ke dalam. Qaf. Beza kan ada sebut macam tu semua dia main itba' semua. Tak boleh. Dia istilah saja, tapi dia 3 ni dia ada dia bukan itba'. Satu lagi huruf beza qaf dengan kaf. Kaf dia ada hams. Kaf ada ham, qaf dia kokolah. Qaf tak ada. Qaf dia kokolah, huruf qaf. Dia huruf udara tertahan. Lepas tu dia syiddah. Dia qaf kepada syiddah pada huruf qaf tertahan. Tertahan suara dan ada lantunan. Lantunan tu apalah lah, iaitu sifat tunggal kan. Tapi sifat berpasangan dia mesti dua tu. Kan sifat yang ada pada huruf syiddah bagi huruf qaf jadung dia dan terlepas udara dan juga ada terlantunan. Huruf syiddah ada 8 kan. Qaf jadun akad kan. Jadi huruf qaqalah ni dia tertahan suara dan terlantunnya udara. Tu bagi syiddah yang ada bagi sifat berpasangan yang ada pada huruf qaf jadun tu. And then ta dengan
kaf, tertahannya udara dan tertahannya suara dan terlepasnya udara. Lepas udara. Oh, cuma syiddah yang Kota Bajadun dia jahar dan syiddah, tapi akad tu syiddah tapi Ada hams. Hamzah tak kan? Dia tertahan tapi dia ada hams. Hamzah tak ada, Hamzah jahar kan? Hamzah memang jahar dan dia juga syiddah. Hamzah adalah Hamzah lah betul-betulnya syiddah dia. Dia tak ada tahan apa dia. Dia terus ke dalam huruf-huruf syiddah, Kota Bajadun dia jahar. Ta dengan kaf hams. Hamzah dia jahar juga. Jadi so dia termasuk macam Kota Bajadun, cumanya dia tak ada qalqalah. Dia tak ada qalqalah dan dia tak ada hams. Okey. Maknanya apa ni sikit-sikit dia macam dah boleh, bila kita sebut huruf satu-satu kan, macam dah boleh faham lah dia punya ni. Dia punya, cuma nama sifat dia tu tak boleh nak tak boleh apa lagi. Tapi rasa dah maknanya syiddah tu bagi terus dalam 3 kategori. Satu hamzah, satu ta dengan kaf, satu huruf qalqalah. Kan maknanya satu betul-betul syiddah. Mu, nu, terus dia terus ke belakang terus suara tu. Tetapi bagi huruf ta dengan kaf, dia ada 2. Kan mi ada buat macam pensel macam ni kan. Kalau huruf hamzah dia dari sini terus ke sini je. Hamzah, mu, nu. Sedangkan huruf ta kalau huruf Kota Bajadun kan? Dia ada mesti dia ada 2. Syiddah dia 2 daripada dia bukan syiddah betul, dia tertahan dan ada lantunan, tertahan dan ada udara terlepas. Gitu. Jadi kena ingat kalau sifat berlawanan tu ingat jahar, ingat hams je, fahasau syamsun sakat. Yang lain tu semua jahar lah. Syiddah ingat syiddah aja. Dan lin umah dia ada pertengahan kan. Sifat dengan dia ada lin umah, lan nun ain mirah, lan umah. Sedangkan yang lain tu semua rokhawah lah. Sebab tu macam huruf dad walaupun dia itibak tapi dia ada udara mengalir. Gitu. Dia ada udara mengalir. Maknanya peranan udara mengalir itu juga ada memain peranan juga lah. Kuat juga peranan dia lah. Cuma yang tak berapa kuat peranannya ismak dengan izlak ni tak izlak tak nampak sangat kan? Tak, dia sebenarnya nak nak masukkan, dia sebenarnya tak ada dalam ilmu tajwid tapi dia masuk jugalah sebab dalam bahasa Arab. Ismak dengan izlak ni bahasa Arab yang banyak bahasa Arab. Sebab macam izlak dia huruf-huruf di bibir mulut je kan. Izlak ni huruf-huruf yang senang. Fa, ra, ni. Senang. Izlak ni izlak ni farmilun. Semuanya huruf farmilun. Farmilub. Macam tu. Farmilub. Minun suara lancar, ringan dan dapat disebut dengan sebab huruf ra taklah senang sangat. Sebab dia ra tu dia ni jadikan di permukaan pintu. Ra kan hujung lidah kan. Ra hujung lidah, nun pun hujung lidah. Mim pun hujung lidah, lam pun hujung lidah. Jadi senang nak sebut. Contoh kita macam seolah kita tu berada di muka pintu, senang nak keluar. Huruf-huruf yang senang keluar lah, sebab tu dia kata lancar tu. Sedangkan huruf lain dia ke dalam, huruf dha, qaf semua ke dalam kan. Jadi lambat sikit lah nak keluar tu, jauh daripada permukaan mulut. Nak ingat macam tu je. Kalau itibak tu penuh mulut, and then bergaung bunyi. Dia macam ada mangkuk ke dalam tu, suara dalam. Bergaung lah, dia macam kena lidah pun semua ke bawah kan? Ke macam mana? Semua macam lidah, macam keliling lidah tu terangkat semua macam tu. Tapi sedangkan suara betul. Qa tak? Qa bukan itibak. Qa salah lah. Qa. Sebab 4 huruf je. Sa, da, ta, za. 4 huruf tu.
Ta, Dha, Sa, Dha. Kiri kan kan. Ta, Dha, Sa, Dha. Kaf, Ghin, Qaf. ghin, qaf. Ha, ha. Okay. Sikit. Boleh. Kalau sifat kan? Ingat tak sifat tunggal? Sifat tunggal Cik ingat. ingat qalqalah. Lepas tu ingat apa nama? Shin. Tafashil. Shin. Tafashil. Zai. Lin waw dengan ya. Awal dengan ni. Safi. Safi, Sad, Sin dan Zai. Sad, Sin dan Zai. Lagi tu inhiraf. Tafashi, Shin. Inhiraf. Inhiraf, Ra dan Lam. Dalam Ra lagi. Ra, takrir. Satu lagi Ba. Istiqalah. Lagi tambah ada penambahan. Ada lagi bid'ah. Qafat. Tak ikut. Macam mana? Qafat. Khafat. Khafat. Ya. Khafat. K-H-O-F-A. Khafat. Khafat F-A. F-A Ain. Khafat. Khafat. Hamzah rasanya khafat. Hawi. Ha alif waw ya. Huruf ha dan huruf mat dan lin. Maknanya lin huruf lin waw dengan ya, huruf mat alif waw ya. Kita kena sebut tu dua tu. Boleh nampak tak? Mira sudah baca dah. Cara khafat ni dah ada dalam buku. Oh, ada dah. Tak. Ingat tak apa? Ta'affud. Tak huruf apa? Ingat tak? Khafat. Tak huruf apa? Tak ingat? Tak. Huruf fa, af. Sifat yang ada pada huruf fa. Fa sahaja. Fa sahaja. Sebab tu kan dulu Mi kata huruf yang paling ni lemah ialah huruf fa kan. Tapi sekarang tak, sebab fa dah ada qafat, jadi fa dah ada tahafut mana huruf yang paling lemah sekali sekarang ni huruf ha. Kan kita dah buat ada buat surat itu dah tukar tu kan. Biasa ada huruf ta'afud dalam ni, ada sebenarnya ada ta'afud. Kita dah tulis ke ta'afud qafat dengan ta'afud. Ada dalam buku ni ada. Okey, sekarang kita baca buku lah. Boleh? Alright. Kita baca buku, sekarang kita dah masuk bab baru, isti'adhah. Hukum syar'i isti'adhah. Isti'adhah artinya memohon perlindungan. Adapun dalam konteks tilawah maksudnya adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim sebelum membaca Al-Quran. Baik itu pada awal atau tengah surah, di dalam salat atau di luar salat. Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu hendak baca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Surah An-Nahl ayat 98. Para ulama berbeza pendapat apakah perintah tersebut menunjukkan kewajipan atau anjuran, adakah menjadi sunnah. Lafaz isti'adhah sendiri memiliki beberapa variasi yang boleh dibaca, di antaranya a'udzubillahi minasyaitanir rajim atau a'udzubillahil azim minasyaitanir rajim atau a'udzubillahis sami'il alim minasyaitanir rajim. Hukum isti'adhah dalam salat. Mengenai hukum isti'adhah dalam salat, para ulama berbeza pendapat, menjadi beberapa pendapat untuk permasalahan ini. Sebahagian ulama mengatakan hukumnya wajib membaca isti'adhah bagi imam salat, makmum dan munfarid, baik dalam salat fardu maupun dalam salat sunnah. Ini merupakan pendapat Atha', Thawri, Auza'i, Daud dan Ibnu Hazm.
Sedangkan majoriti ulama berpendapat hukumnya sunnah. Menurut Syafi'iyah, Hanabilah dan Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, hukumnya sunnah untuk dibaca oleh imam salat, makmum dan munfarid, baik dalam salat fardu maupun dalam salat sunnah. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, hukumnya sunnah bagi imam dan munfarid, bukan bagi makmum. Munfarid ni apa dah? Farid ni kat apa tu? Farid. Ada imam, ada makmum. Lepas tu dia dah faham. Munfarid. Dengar. Farid. Munfarid adakah unique, separate or individual? Oh, orang yang solat ni, solat munfarid ni. Yang kita ada bincang apa hari lepas. Tak yang keluar daripada Dia tidak keluar pada daripada imam kot. Bukan, ataupun solat seorang. Munfarid solat seorang. solat seorang. Bukan ke solat Farid ni macam keluar daripada imam tapi dia ikut je, tapi dia dah keluar kan. Keluar tu apa? Mufaraqah kan? Yang keluar tu mufarakah, munfarid ni seorang-seorang lah. Solat seorang-seorang munfarid. Betul, solat bersendirian. Solat munfarid adalah solat yang bersendirian. Jadi kalau ikut pendapat Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, hukumnya sunnah bagi imam dan munfarid, bukan bagi makmum. So majoriti berkata a'udzubillah minasyaitonir isti'adzah ni adalah sunnah majoriti. Tapi ada pendapat yang kecil kata wajib. Mazhab Malikiyah berpendapat bahawa isti'adzah hukumnya sunnah dibaca sebelum Al-Fatihah dalam salat sunnah, namun makruh membacanya sebelum Al-Fatihah dan surah dalam salat fardu. Hal ini berdasarkan hadis Anas yang menyatakan bahawa Nabi SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu memulai salat dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hadis ini muttafaqun alaih. Kalau ikut Maliki, baca bismillah pun tak betul. Dia kata makruh baca bismillah. Sebab dia bismillah dia bukan satu ayat kan, tapi imam kita bismillah satu ayat. Pada Maliki dia bukan sebahagian daripada Al-Fatihah lah. Selain itu, para ulama juga berbeza pendapat mengenai kapan atau bila isti'adzah dibaca di dalam solat. Pendapat pertama, membaca isti'adzah sunnah pada rakaat pertama sahaja. Ini merupakan pendapat Hanafiyah, Hanabilah dan sebahagian Syafi'iyah. Pendapat kedua, membaca isti'adzah sunnah pada setiap rakaat. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah, sebahagian Hanabilah dan Ibnu Hazm. Pendapat ketiga, membaca isti'adzah wajib di setiap rakaat kerana berdasarkan pada keumuman perintah dalam Al-Quran. Ini merupakan pendapat Atha', Ibnu Sirin dan Nakhai. Jangan baca kan. Tahsin a'udzu billahi. Penyusun menyatakan hamzun a'udzu fa'laman muraqqaqah. Billahi kasrul ba qistan haqiqah. Huruf hamzah pada kata a'udzu, maka ketahuilah merupakan huruf tarqiq. Pada kata billahi, kasrah pada huruf ba, bacalah dengan tepat, dengan benar. Maksudnya apa tu? Bismillah. Bismillah. Bismillah tu sebab maknanya kita baca lam tak payah tebal lah, sebab ba sebelumnya huruf ba tu baris di bawah. Oh kan a'udzu billah. A'udzu billah tak payah billah, a'udzu billah. A'udzu billah kan tak mahu tebal. Sebab dia sebelumnya bawah. Jadi tu tak payahlah ditebalkan. Sebab kasrah ba tu kan. Dengan tepat. Kis atau tu. Tapi ki tu tebal, sa tu nipis. Kis Tapi ketebalan huruf qaf dengan ta tu lain, berbeza, tak sama. Tapi dia tetap huruf isti'la. Qaf dengan ta tu kan. Tapi ta dia itu dia kuat lagi lah. Dia beza isti'la dengan itibak tu. Alright. Huruf hamzah. Huruf pertama dalam lafaz isti'adzah adalah huruf hamzah. Telah berlalu penjelasan mengenai makhraj dan sifatnya. Hamzah merupakan huruf yang dikeluarkan dari pangkal tenggorokan atau pangkal leher. Tepatnya di bahagian pita suara. Cara mengucapkan huruf hamzah adalah dengan menggetarkan serta membuka pita suara saat berharakat dan menutup pita suara saat sukun. Terkait sifat-sifat huruf hamzah, Syekh Ali Al-Baisusi dalam Al-Qawl Al-Ma'luf menyebutkan lil hamziyah jahrun
wastifalun thabata fathun wa syiddatun wa samtun ya fata. Bagi huruf hamzah telah tetap sifat-sifatnya dalam jahar istifal, infitah, syiddah dan ismat, wahai para pemuda. Boleh. Hamzah merupakan huruf tarqiq. Penyusun memberikan peringatan khusus terkait permasalahan ini disebabkan kekeliruan yang cukup sering terjadi saat mengucapkan huruf hamzah adalah dengan menebalkannya. Menurut beberapa kekeliruan yang sering terjadi saat membunyikan huruf hamzah antara lain menebalkannya, membacanya secara berlebihan seperti orang cegukan atau muntah. Itulah kot lah. Mengubah menjadi tashil, terutama saat berada setelah mad. Tashil maksudnya? Ustaz, gitu. Hamzah tak jelas kan huruf hamzah tu. Kan ya, gitu Ada juga orang belajar gitu je kan. Buka A'udzubillah. Sebutlah a'udzubillah. Jangan pula Kalau menebalkannya ni lah kami kan. Kalau menebalkan taklah. Kita semi pun sebut tempat Allahu Akbar. Sebab kita belajar makhraj. Bila kata situlah orang barulah betul orang buka tak? Kalau jadi tempat dia auzubillah kena lebar sikit mulut Allah. Bukan huruf hamzah, dia start dengan alif. Allah. Bukan tapi kita harus buat tak? Allah. Pasal apa Isa ada Allah. Begitu buka Allah. Betul. Tapi ada setengah imam suka tebalkan. Allah apa kurangnya macam power lah. Sebab dia tak belajar makhraj dan sifat huruf. Melemahkan suaranya saat berada di akhir bacaan. Al-ma'. Kalau melemahkan macam mana? Al-ma'. Itu yang al-ma'. Macam ada ekor. Al-ma'. Tak mahu macam tu jadi ain pula. Al-ma'. Gitu je. Okay. Imam Sakhawi menyatakan dalam nuniyahnya au antafuha bihamzatin mutahawwi'an fayafirra sami'uha minal ghathayan. Jangan engkau mengira bahawa yang dimaksud dengan tajwid adalah engkau membunyikan suara hamzah secara berlebihan sampai seperti orang yang muntah sehingga membuat orang yang faham tajwid mendengarnya lari meninggalkanmu. Pada bait yang lain beliau menanjukkan fa idza hamazta faji bihi mutalattifan min ghairi ma buhrin wa ghairi tawan. Maka apabila engkau membunyikan suara hamzah, ucapkanlah dengan lembut dan proporsional tanpa berlebihan juga, tanpa melemahkan suaranya. Pada lafaz ini hamzah berharakat fathah, artinya mulut terbuka saat mengucapkannya. Namun cara membuka saat mengucapkan huruf hijaiyah harus diperhatikan dengan saksama. Kerana vokal A dalam bahasa Arab sedikit berbeza dengan vokal A dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu lah. Seseorang berkata fathul Arab, fathul mutawassit. Fathahnya bahasa Arab itu fathah pertengahan. Maksudnya tidak berlebihan dalam membukanya, juga tidak seadanya. Simak kembali perbahasan kesempurnaan mengucapkan harakat untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Harakat kan? I, U. Gitu. Dia sama lagi. Ini kan nuniyah ni pun dia ada buku dia. Kan ada dekat sini ditulis kan? Nuniyah. Nuniyahnya maknanya buku dia yang ditulis nuniyah. Yang macam Az-Zarari dalam buku lain Nasyam kan. Ni yang Syekh Hamzah ni dalam Qaulul Ma'luf dia juga buat dia ada jelas juga pasal huruf ni cerita dia. Tu nak kena tahu ni dalam buku tulisan dia orang ni. Syekh Ali Basusi kan Al-Qaim Al-Ma'luf. Ni buku dia tapi ini buku ni dia tak translate dalam bahasa dia. Hanya dia je yang tak kita orang awam ni nak tahu lebih detail kan. Dah dia buat buku ni pun dah cukup dia sebut nama tu. Maknanya Nuniyah dengan Basusi ni apa?
Qaul al-Ma'rif, buku tajwid. Buku tajwid yang dalam kiraat dia orang. Tulisan dia orang. Kalau dia sebut tu maknanya dia rujuk kepada buku tajwid yang dia orang tulis lah. Okey. Okey, nak sama okey? Ke Quran? Nak baca Quran pun boleh? Okey. Kita baca pula mana? Tak baca buku ni mana kita nak tahu, betul tak Is? Betul. Kita kena baca. 14. Alhamdulillah lah Tuhan buka pintu hati. Walaupun lah. Apa dia Mi? Macam mana? Nasib baiklah boleh nak belajar walaupun minta belajar tinggi tapi Alhamdulillah Tuhan buka pintu hati nak belajar Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tidak tak tahu dah nak cakap Mi bodoh yang kita tak tahu apa benda. Hilang semua dia punya tanda. 100 muka surat 143 kan? Ada jangan. Ada. Betul 143. 143 25. Hari ni 142 144. Dia 25. Siapa nak baca dulu kan? Bagaimana tu? Boleh buka Quran 144 kan? 144. Ayat di sini dia ada construction. Okey, sekejap 144 start daripada ayat 137. 137 betul. 127 okey. Sorry, Biban terkeluar. Boleh dengar Dengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ke dalam. Billahi minasyaitonir. Ke dalam sikit. Syaitonir rajim. Ke dalam A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذا lepas sikit mulut. Illa masya Allah, jangan Allah, jangan tak lebar mulut, lebar sikit mulut baru bunyi Allah, lebar sikit mulut. Illa masya Allah. Dia tebang. Tu jangan jangan tak lebar mulut je. Allah, lambat je baru tak lebar mulut. Cuba sekali lagi. Illa masya Allah, jangan Allah. Allah, jangan Allah. Beza kan? Allah dengan Allah.
إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأت رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. Okey, Abang boleh nak tanya tajuk sikit boleh? Boleh ke nak tanya bakat tajuk sikit dan ni? Boleh. Hum dah mati berjumpa dengan dah. Mana? Mati berjumpa dengan dah. Lahum darussalam. Lahum darussalami inda rabbihim wa. Mati berjumpa dengan wa, mati jumpa dengan dah. Apa hukum dia kat situ? Mati bertemu dengan waw, mati bertemu dengan dal. Mati bertemu dengan dal. Ikhfa. Mana? Abang ingat macam ni. Bila min mati dia akan membawa hukum idgham. Izhar syafawi. Ikhfa syafawi dia. Ya, tak dengung. Izhar syafawi. Jadi kat sini lahum da rabbihim wa. Apa betul kat sini? Dia cakap hukum. Beza dengan dia. Waliyuhum bima. Cepat dengar lain. Ni dengar. Beza apa? Boleh? Jelas. Min mati jelas. Jelaskan min mati dan jelaskan juga da yang hidup. Lahum da hum wa. Jadi, apa hukum dia? Dia ada 3 hukum kan? Izah syafawi, ifat syafawi, idgham syafawi. Itu je 3 hukum. Ini idgham syafawi. Yang idgham tak? Min mati. Jelas kematian. Jelas kematian dia maknanya izah. Kan ni kata jelaskan kematian min mati tu dan dah tu pun kita jelaskan. Jadi dua-dua dijelaskan. Jadi kat sini izah syafawi. Izhar, ya betul. Allah. Maknanya izhar syafawi ni 26 huruf adalah izhar. Bagi hukum mim. Hukum mim mati 26 huruf adalah izhar syafawi. Yang tak ni ba dengan mim aja. Satu idgham, satu ifa. Okey, kat ni mim dengan Izhar syafawi. waliyuhum bima kanu ya'malun. Min nak suruh Pak Ain dengan Bayu ingat hukum. Bawah min mati dia ada izhar, dia ada ifa, dia ada izhar. Dia ada idgham. Jadi mim dengan ba Ifa syafawi. Jadi mim dengan ba ifa syafawi, mim dengan mim sama tu je kan. 26 izhar syafawi. Ba idgham. Ifa. Mim dengan boleh. Nampak dah. Bila mim tu mim dengan mim apa? Mim dengan mim idgham. Ataupun Idgham. Pertama. atau idgham. Boleh.
Ingat tak? Itu ada dengung. Kalau atas min tu tak ada tanda, wajib dengung. Kalau ada jelas mati juga izhar lah. Banyak kan khalidu. Jumpa kan banyak ni mati. Tapi beza banyak ayat yang kedua 1 2 3 4 5 6 rabbaka hakimun alihah. Apa? Izhar tanwin berjumpa dengan ain. Itu bawah nun mati dan tanwin pula. Ingat tak? Abang ingat tak? Boleh ingat Abang Iwan? Boleh ingat tak? Okey, 1 2 insya-Allah. Pada bawah 1 2 3 4 5 6. Rabbaka hakimun alim. Tu dia nun dah. So sekarang Min nak ingat Faiz dengan Abang Iwan ingat hukum mati dia ada 3. Izhar syafawi, idgham syafawi, ikhfa syafawi. Ni bila ini pula hukum mati min dengan tanwin. Tanwin tu mengandungi huruf nun yang mati kan, tersembunyi huruf nun kan. Contohnya kan hakim mim dengan nun. Min dah ada mun. Jadi maknanya setiap huruf tanwin mengandungi huruf nun mati. Ada dia tak jelas, tulisan dah tak jelas. Dia bertanwin saja. Tapi kalau kita nak lahirkan dia maknanya ada tersembunyi nun mati dia dalam tanwin tu. Jadi sebab tu dia kata hukum nun mati dan tanwin. Tanwin tu lah. Okey, so maknanya kalau mim tanwin bukan hukum mim mati lah, ia hukum nun lah. Basically bukan izhar syafawi, izhar halqi lah. Izhar halqi lah sebab dia jumpa dengan huruf halqi. Betul tak? Bila jumpa huruf a'rin fa'ahu, dia izhar sebab dia jelas. Dan dia pun nun dia jumpa dia. Pergi lagi ke bawah, ada lagi tak? Nun. Bima kanu yaksibun. Okey, pergi lagi. Tu insan wal insan nun mesti berjumpa dengan sin. Tu hukum nun mesti ifa. Kan ifa. Ifa syafawi, ifa tak lah Puan. Min izhar nakum kan? Nakum liqa ayaumikum. Kalau ba'dham bima, yang tu ikhlas lah. Ba'dham bima yang mana ba'dham? Ayat 129. Hujung sekali. Ayat 129 tu ba'dham bima kanu yaksibun. Ikhlas kan? Ikhlas bawah nun lah. Ikhlas, ingat tu. Ikhlas bawah nun mati dan tanwin. Hukum dia ikhlas. Ingat tak? Sebab ni nun dia ada baris tu sebenarnya dia ni baris-baris dua sebenarnya kan, tapi oleh kerana dia ikhlas, dia jumpa dengan huruf ba, dia buat mim, nun yang ada pada tanwin tu dia bubuhnya mim. Kenapa dia bubuh? Sebab cara bacaan dia tu mim ba, dia tak tahu mim, dia tak kan. Kalau mim dia jelaskan nun mati. Okey, nampak? Boleh jelaskan kita kenapa dia mim dengan tanwin mim dia gantikan mim dengan ba tu. Boleh jelas tak? Nampak tak? Apa nampak tak? Kalau nak jelaskan orang. Kenapa dia baris dua tu dia bubuh mim. Boleh jelas? Abang Iwan boleh jelas tak? Kenapa dia buat macam tu? Kenapa dia bubuh mim? Kenapa dia tak bubuh huruf nun? Boleh jelas tak? Nampak mulut. Iklab Sebab kan kita tukar huruf. Iklab kan kita tukar nun jadi iklab tu maksudnya kita bertukar kan? Maknanya kita tukar nun jadi mim. Dia nun tu jadi mim sebab apa? Ba dengan mim tu dia sama makhraj. Sedangkan nun dengan mim pula dia makhraj di hidung, dengung. Jadi kat sini oleh kerana ba dengan mim tu, sebab itulah dia tukar kepada ni, sebab mim dengan ba tu dia satu makhraj. Jadi mim ba kalau nak buat nun payah. Mim kalau dia buat nun, jadi dia buat mim sebab mim dengan ba tu satu makhraj. Nampak tak? Boleh nampak tak? Min nak nampak je. Boleh nampak tak? Abang Iwan nampak tak?
Nampak tak apa yang Min cakap tu? Faham tak? Nampak. Tak berapa jelas lagi lah sebab benda ni macam apa? Dia nak, kalau daripada segi bacaan tu boleh lah apa tu kan, faham. Tapi daripada segi tulisan tu, kenapa dia letak mim tu sebab nak bagi Nak bagi penjelasan. Ni akan Abang Iwan dengan Faiz akan nak ngajar orang. Jadi kita kena faham. Kenapa dia buat min dia, kenapa dia tak buat nun? Sebab nun dengan mim dia satu makhraj di hidung, dengung kan? And then mim dengan ba tu pula dia satu makhraj di bibir. Kan? Mim dengan ba, mim tutup, ba buka kan? Mim. Jadi mim dengan ba satu makhraj. Sedang dalam masa yang sama mim dengan nun pula adalah satu makhraj. Makhrajnya dengung. Boleh nampak tak? Min nak nampak tu je. Jadi nampak tu je. Jadi maknanya dia ada hubung kait sebab tu dia buat macam tu. Sebab tu dia jadi, cara membaca tu gitu. Mim gitu. Okey. Apa yang wal si dia jumpa dengan sin kan, dengan rasul mim. Kalau mim dia jumpa terus 30% je, tetapi dia banyak dikah. Ming ke maknanya dengung tu banyak dikah, betul tak? Nampak tak? Ming. Jadi kat jadi Ming dengung je 30% sedang duduk dikah dah dengung tu. Ming ke bahasa agak macam mana? Kalau tidak Ming tak tahu mana. Dia sing tu jauh sikit. Sedangkan ini Ming dia terus kekal. 30% je duduk kat nun. Dengung tu duduk dekat calcium tu 30% je. Lepas tu dia pergi dengung kat kaf. Bukan dengung kat kaf, seolah-olah dia sembunyi di bilik kaf. Ming jadi kaf lebih banyak suara kaf tu, betul tak? Dengan kita sama banyak. Terus sebab dia huruf dia tu yang menyebabkan dia jadi lagu tu beza dengung dia. Boleh nampak Min nak suruh nampak je. InsyaAllah Iwan boleh baca. Okey, satu muka lagi boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikullin darajatun mimma 'amilu wama rabbuka bighafilin 'amma ya'malun. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Mana? Nanti aman syuraka liyurduhum. Min dengar yud. قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا
huruf tebal sebab dia jumpa ya tu kan dia lean. Kadang-kadang dia tak jadi tebal ra tu sebab dia terpengaruh dengan ya. Liyurduhum. Tebal, ra tu tebal bukan itu. Okey, satu lagi minat tanya apa Kak Faiz tadi. Dia ada tingkat kita belajar kan. Dia tingkatan dia paling dekat kan. Ingat tak? Tak, huruf ni tak ada ayat baca tadi. Ayat yang ke 130 tu atas itu. Man takunu lahu. Man taku dia ni dengar dia dekat sebab dengan dia paling akrab. Manta. Maknanya dia dengar dia tu dekat benar. Maknanya dia dengar bila nak sebut baru dia ni. Jadi dengan tadaqah memang dia panggil apa? Ifa akrab. Ada kita dah belajar tu kan ifa kan. Minat sebab insya-Allah Pak I Abai orang faham, insya-Allah Pak I dah boleh baca dengan sempurna insya-Allah. Wa ma antum. Boleh ke antum? Man takunu ta. Jadi dia panggil akrab ifa yang antum. Basically memang dah ready untuk sebut ta dah. Dia memang ada jauh macam huruf ta kan. Yang tadi yang min ka tu kan dia 30% jenuh tu. Tapi yang ada 70% lagi tu. Yang ni dia tak, dia dah dekat. Yang ni maknanya ta dengan ni sama-sama dekat. Okey. 70 sama-sama dekat Tadi yang Mi cakap Faiz kan. Qafat dengan ta'afud. Cuba Faiz buka tengok muka 79 dengan 81. 79 dengan 81. Dan dia kan nak suruh hukum tu biar faham betul-betul. Okey, 79. Apa Mi muka surat apa? Yang ni buku kan? Faiz tak ada. Nanti tak. Nanti Ibu saya mak tahu Iban. Sebab awak minta awak Abang Iwan dengan Pak Ayah akan ajar orang insya-Allah. Muka surat 79 apa dia baca? Cuba baca 79. 79. Al-khafa. Secara bahasa artinya terhalang atau tersembunyi. Secara istilah artinya tersembunyinya suara huruf saat diucapkan. Huruf-huruf yang memiliki sifat khafa adalah huruf ha, huruf-huruf mad dan huruf-huruf lin. Yang mana terkumpul dalam kata hawi. Itu yang ni kata tadi. Gigit khafat ni wajib disebut huruf ha, huruf mad dan huruf lin. Maknanya huruf mad alif waw ya, ronggang kerokong ke ronggang mulut. Sedangkan huruf lin di tengah lidah dan di bibir. Makhraj. Huruf lin tu makhraj ya dengan makhraj waw. Maknanya waw dengan ya ni dia satu mad, dia satu lagi makhraj. Biar nak nampak tu dulu. Apa beza mad dengan makhraj? Sebab itulah nak kena tahu betul-betul makhraj ya kat mana, makhraj waw kat mana. Jadi tak tersilap. Nampak tak? Contoh dalam asal dia. Iya, best. Kita bagi tekanan tengah lidah kepada cahaya. Sedangkan kita nak cara kepada Allah. Iya, bukan bagi tekanan. Penekanan huruf ya tu. Minat suruh tepat. So maknanya kena sempurnakanlah dia punya sebutan dia tu. Kalau berharakat, kalau sukun. Kalau dia tak ada tanda apa-apa itu dia jadi mat. Jadi jangan silap, jangan tersilap. Kalau dia ada tanda baris wajib ada penekanan di tengah lidah. Apatah lagi kalau dia bersabdu. Iya, jangan iya kalau iya. Sebutan Khafat ni lah kami apa sifat tunggal lah kan? Sifat tunggal yang ada pada huruf ni. Sebab itulah kita kalau sebut huruf alif waw ya ni hawi ni kita kena bagi penjelasan betul-betul macam contohnya ilaihi rajim ilaihi. Kebanyakan orang cuba isbati sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia tertinggal alaihi wasallam aja. Dia tak jelas.
He tak dengar. He. Jadi kita kena tahu lah. Alai. Kita kena bagi penekanan sebutan dia. Ada buku dia yang beli tu. Yalah, boleh mengubah maksud tu. Boleh mengubah kat maksud. Nanti baca. Nanti Abang Iwan balik baca muka surat dan tutup dengan lah. Huruf ta'afuf tu. Cuba Is baca ta'afuf tu bagi huruf fa. Huruf ta'afuf secara bahasa bermakna suara seseorang saat mengucapkan Dikatakan la yata'affafu min syai'. Artinya janganlah engkau mengucapkan Sedangkan secara istilah bermakna suara yang khas yang keluar dari bibir kita saat mengucapkan huruf fa. Telah disinggung sebelumnya, sebahagian ulama berpendapat bahawa huruf fa memiliki sifat safir dan mutafashi, sedangkan sebagai ulama yang lain berpendapat bahawa kekhasan suara yang terdapat pada huruf fa bukanlah safir, bukan pula tafashi, melainkan kekhasan tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan safir ataupun tafashi. Sebab tu dia kata ta'afuf, maknanya huruf khas untuk fa sahajalah. Maknanya dia hujung gigi di bibir bawah yang basah. Maknanya bila kita sebut huruf fa kena nampak gigi. Kena nampak ya. Tu boleh ingat satu okey. Apa ya? Yang nak belajar Quran juga. Tak nak. Tak apa. Yang untuk pistol tadi. Untuk pistol tadi tak apa. Okay, tanya. Abang Iwan ada nak tanya? Sebab ada baca okey dah, Abang Iwan pun alhamdulillah dah baca dah okey dah. Tinggalkan Abang Iwan ingat dengung tu, dengung bila huruf kaf dengan ni kena apa ni? Takkan ifak dia ada 3 tingkatan kan? Kena nanti mi bagi huruf ifak dia ada yang abad, ada yang adna, ada yang sederhana. Dia ada 15 huruf tu, dia ta dengan ta dan ta kaf tu jauh. Yang mungkin kalau Min tolong remind balik bila masa nak kena tebal, bila masa nak kena nipis. Dia tebal kan huruf tebal kan dia ada ni kan, ada 7. Ghain, qaf, qaf, da, sa, ta, za kan, ada 7 huruf. Tebal. Jumpa ghain, qaf, da, wajib tebal dia punya dengung tu. Dengung dia tu wajib ke belakang. Ada gaung. Ada gaung tu bagi huruf ta, za, ta, da ni. Sa, za, ta, za. Tapi bagi huruf kaf tu dia dengung tebal, tapi tebal dia tak semacam tebalnya huruf itibak. Abang boleh beza tak itibak dengan istilah huruf-huruf tu? Min nak faham. Dah yang raw ni, kalau macam tadi Mi cakap Pak Is baca tu liyurdu, macam mana nak tahu yang liyurdu tu nak kena tebal? Sebelum raw tu baris dihadap. Baris. Dia ada 3 tingkat kan, satu raw berbaris, satu raw yang dijumpa dengan hamzah wasal, satu lagi raw yang jumpa dalam huruf istilah dia wajib tebal. Tu nak kena ingat tu, sebab tu lah misuh Abang Iwan ni dulu. Huruf istilah dengan itibak. Awak ada istilah dengan apa beza istilah, apa beza itibak? Faham tak? Oh tak tahu, tak boleh nak ingat dan tak boleh nak beza. Nak kena ingat dulu. Awak ingat, Abang Iwan ingat itibak dia ada 7. Ghain, qaf, da, sa, ta, za. Da, sa, za yang dia adalah huruf itibak. Adalah huruf istilah 7. Da, sa, ta, za. Tetapi dalam huruf istilah tu 3-nya adalah duduk di bukan duduk di istifham. Ni sifat berpasangan. Sifat berpasangan istilah dia ada 7. Da, sa, za. Ada satu lagi sifat berpasangan dengan infitah. Nampak tak? Yang ada 2 bahagian. Boleh huruf istilah dia ada 2 kategori. Satu itibak, satu istilah. Sedangkan itu dia istilah. Dalam istilah tu dia ada 2 kategori. Satu itibak, satu istilah. Boleh?
Oh, nanti kena tengok balik ni buku apa Nota Umi tu. Abang Iman buat catat. Abang ingat macam tu je. Ada yang suruh istilah tu, Abang Iman tu buat kategori dha', sataza, itba', ghain khafaf, dia sedangkan dia tu tiga-tiga adalah itba'. Nanti Mi buat. Itba' kan, tapi dia terbagi kepada dua bahagian. Jadi kalau bila huruf dia dengung dia tu berbeza, dengung itba' dengan dengung istilah walaupun dia tebal, tapi dengung dia berbeza, tak sama antara dua tu walaupun dia sama-sama tebal. Apatah lagi kalau lam dengan ra, lam dengan sama dengan ghain khafaf, ketebalan dia. Tingkatan tebal dia tu duduk di sini, bukan duduk di itba'. Ra dengan lam bukan duduk di itba', tapi dia duduk di ghain khafaf. Dia duduk di istilah, tapi di istilah dengan kategori yang kedua. Boleh Faiz boleh ingat? Masya-Allah. Sebab apa yang itu ya kan, sebab ya tu dia lain, huruf dia lembut. Sedangkan di baris di hadapan, bila di baris di hadapan dia cik huruf. Tetapi huruf ra tu sebelum dia jumpa dengan ya dengan wa yang berbaris, baris di atas, dia tak akan jadi lagi. Tapi kalau baca pun memang kalau ada baris hadapan daripada sebelum tu, ra memang akan jadi tebal automatically sepatutnya. Macam mana nak lembut kan? Ada ke orang baca lembut? Macam mana dia lembut tu? Tak, sebab ya tu, sebab huruf ya tu. Ya tu dia huruf lembut. You. Yurja'un. Macam mana yurja'un? Riz, ada. You gitu je. Dia sebab dia terkesan dengan huruf ya tu. Sedang ya. You, ya dia harapkan you kan, you. Tapi oleh kerana dia tu sifatnya ada semula jadi dia tu ada lean, jadi ternipis. Your, bukan your. Beza tu your. Beza kan? Beza. Kan orang yang dengar je boleh tahu. Abang boleh pindah apa beza antara istilah dengan itba' tu? Oh, tak boleh. Tak boleh. Okey, abang macam ni. Huruf istilah, ingat tangan Mi ni. Ghain khafaf. Ghain khafaf. Dha', sataza. Dha' ni huruf istilah. 7 ni. Tetapi di istilah tu dia ada dua bahagian kat sini. Dha', sataza tu dia itba'. Jadi huruf istilah tu dia ada dua kategori. Satu itba', satu istilah. Tapi dia istilah tiga-tiga nanti Mi akan hantar dia punya tu. Nak faham tu sifat berpasangan yang ada pada setiap huruf tu. Nanti barulah boleh. Sedangkan yang lain pula dia ada pula istitalah, ada istilah kan. Tak tu ada istitalah pula selain daripada huruf berpasangan. Dia ada pula huruf sifat tunggal. Sifat tunggal. Macam huruf tu kokolah. Dia duduk di sifat tunggal. Sedangkan yang sifat berpasangan ni lain pula, tak sama. Jadi kalau kita buat review every day, every week jumpa review dulu, memang insyaAllah boleh ingat kot. Sebab baca kita ni bila ajar orang tu biar ajar sebenarnya lah. Orang India tu ya. Nak pergi main tu kot tu. Okey lah. Okey. Kita tengok balik, saya balik ya. Okey, insyaAllah. Nanti Mi hantar gambar ni istilah, apa makna istilah, apa makna tu. Jadi senang. Okey? Alright. Allahumma barakatuh. Dawa. Sila ana al-laili wa ya bala ya tanah bil akhir dan tawakina sallallahu bahan apa tu syahadat astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhir. Sabar. Jumpa lagi doa ni biar Mi sihat.